Jambatan gantung Tasik Biru atau dikenali Jambatan Bicentennial Bau dilimpahi cahaya lampu bagi menerangi kawasan sekitarnya. Dengan sinaran cahaya memukau dan sentuhan nostalgia, Jambatan Bicentennial Bau bukan sahaja berfungsi sebagai laluan pejalan kaki, tetapi juga simbol tarikan Pekan Bau sebagai destinasi pelancongan yang berprestij. Jambatan pejalan kaki sepanjang 60 meter itu diinspirasikan daripada reka bentuk jambatan pelancongan di Waihi, New Zealand, dan dibina berkonsepkan jambatan gantung ala San Francisco, kini jadi mercu tanda baharu yang menghubungkan warisan silam dengan masa depan Bau. Timbalan Menteri Pengangkutan, Maritim dan Sungai, Dato' Henry Gina berkata, jambatan tersebut menggantikan jambatan konkrit merah yang pernah merentangi Tasik Biru suatu ketika dahulu, sebelum dirobohkan akibat kerja perlombongan fasa kedua. Jambatan ini dibina dengan kos RM1 juta dan mula dibuka pada 2022 sempena sambutan ulang tahun ke-200 Bau. Namun, ia ditutup sementara untuk memberi laluan kepada kerja naik pitaraf pekan. Kini, jambatan ini dibuka semula kepada orang ramai secara percuma, lengkap dengan sistem pencahayaan yang dihidupkan pada waktu malam semasa pesta, hujung minggu dan musim perayaan. Semalam Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg merasmikan Pesta Tasik Biru disusuli dengan perasmian Tasik Biru Resort City bersempena sambutan tahun ke-205 daerah Bau. Dapatkan e-akhbar Suara Sarawak dan News Sarawak Tribune percuma di Play Store dan Google Play sekarang.